Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak pengetua yang dikasihi. Pengetua harap kamu semua berada dalam keadaan ceria, sihat dan sentiasa bersemangat untuk menjadi pelajar yang hebat. Hari ini, pengetua ingin berpesan tentang satu kemahiran penting yang akan membawa kamu jauh dalam hidup, iaitu keberanian untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Dan tempat paling sesuai untuk kamu memulakannya ialah di pentas speaker corner sekolah. Anak-anak sekalian, berani bercakap bukan bermaksud kamu perlu sempurna. Ia bermaksud kamu berani mencuba, berani memberi pandangan dan berani menyuarakan idea yang boleh membawa manfaat kepada orang lain. Antara kebaikan speaker corner untuk pelajar ialah meningkatkan keyakinan diri. Berani berdiri di hadapan orang ramai akan menjadikan kamu lebih yakin dan matang dalam menyampaikan pendapat. Melatih kemahiran komunikasi. Semakin banyak bercakap, semakin baik cara kamu menyusun ayat, mengawal suara dan berinteraksi dengan pendengar. Mengasah bakat kepimpinan pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu berucap, memberi idea dan mempengaruhi orang lain ke arah kebaikan. Mengembangkan kreativiti dan cara berfikir. Setiap ucapan memerlukan isi dan hujah. Inilah yang melatih kamu berfikir dengan lebih luas dan kritis. Membina keberanian menghadapi masa depan. Di universiti, temu duga dan dunia pekerjaan, kemahiran bercakap adalah antara kunci kejayaan. Jadi pengetua menyeru semua anak didik gunakan speaker corner, beri idea, beri nasihat, kongsi inspirasi. Jadilah pelajar yang berani ke hadapan. Akhir kata, jika pesanan ini bermanfaat untuk kamu semua, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI. Dan jangan lupa pada hari Jumaat jam 12 tengah hari 21 November 2025, Pengetua akan keluarkan kompilasi motivasi episod 1 hingga episod 5 cabaran 30 hari Pengetua. Jumpa lagi semua, teruskan menjadi pelajar yang berani dan hebat.